Hai Geng Kebun, ingat lagi koms yang saya semai awal Julai tahun ni? Alhamdulillah, walaupun pertama kali semai kom, rasanya 80% daripada yang disemai semua hidup. Teknik yang saya gunakan adalah kita rendam dulu kom tu dalam 30 minit, kemudian kupas kulit dia dan semai di dalam moss. Moss tu saya rendam dalam larutan baja selama setengah jam juga. Kemudian saya letakkan di dalam bekas yang bertutup. Tapi untuk pengetahuan, semua ni bekas yang recycle tau. Semaian ni juga kita kena letak dekat tempat yang cukup cahaya dan sekali-sekala kita kena buka penutup untuk bagi pengudaraan. Sebab kalau kita tak buka, udara yang terperap tu akan menyebabkan koms tu membusuk. Percayalah cakap saya, sebab saya dah mengalaminya. Sebab tu saya boleh bagi sedikit insight lah atas apa yang berlaku pada cara penyemaian saya. Dan ini adalah hasil selama lebih kurang 3 minggu rasanya. Oh ya, lagi satu, jangan lupa labelkan bekas semaian tau. Sebab untuk yang dah expert, diorang dah boleh kenal lah ID apa melalui bentuk daun. Tapi untuk beginners macam saya, sepatutnya saya labelkan supaya tidak keliru lah. Ini adalah kesilapan yang kedua. Nampak kan? Akar dia sihat dan tunas-tunas dia sangat sihat. Apa yang saya belajar juga, dalam satu bekas, jangan letak lebih daripada 3 koms. Tak kira lah koms tu besar ataupun kecil. Ini kerana mereka akan berebut nutrisi. Ini adalah update terkini 4 bulan selepas semaian. 4 bulan mungkin satu jangka masa yang panjang, tapi bagi beginners seperti saya, ia adalah satu penantian yang sangat berhasil lah. Bekas ni merimbun sebab saya dah gabungkan koms-koms tu ke satu bekas yang sama sebab saya limited space. InsyaAllah saya akan buat update bila saya pindahkan alokasia ini ke bekas yang lagi sesuai. Oh, satu lagi sharing. Ni alokasia Friday variegated yang saya semai di dalam leka. Alhamdulillah, variegation dia sangat cantik dan ada daun baru yang on the way. Ini saja perkongsian saya untuk kali ini. Selamat berkebun!